Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 2, Temasek dijumpai. Pernah tak anda terfikir dari mana datanya nama Singapura? Hari ini, kita akan gali salah satu cerita asal-usul yang paling hebat di Asia Tenggara. Kita akan patah balik ke zaman silam, merujuk kepada catatan Sulalatus Salatin untuk faham legenda di sebalik nama kota Singa ni. Ini dia 3 bahan utama dalam cerita kita. Seorang putera raja, 1,000 yang luar biasa dahsyat dan seekor binatang misteri. Macam mana 3 benda yang nampak tak berkaitan ni boleh bergabung dan akhirnya memberi nama kepada sebuah negara? Jom kita rungkai sama-sama. Okey, kisah kita bermula dengan seorang putera dari Palembang. Namanya Seri Tribuana. Dia ni dengar khabar tentang sebuah pulau yang sangat indah. Namanya Temasek. Jadi dia pun berhasrat nak pergi tengok sendiri. Mungkin dengan impian untuk membina kerajaan baru di sana. Cuba anda bayangkan, lautan luas dipenuhi dengan kapal-kapal pengiring. Semangat pengembaraan dan harapan yang tinggi tu memang terasa di udara. Tapi, sikit pun mereka tak tahu yang pelayaran hebat ni akan diuji oleh kuasa alam atau mungkin sesuatu yang lebih gaib lagi. Tanpa amaran, cuaca terus berubah. Teks kuno menggambarkannya sebagai ribut barat daya terlalu besarnya. Ini bukan ribut biasa-biasa tau. Ombak mengganas menghentam kapal diraja sampai kapal tu mula pecah dan air masuk. Suasana yang tadinya penuh harapan terus bertukar jadi cemas dan huru-hara. Sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling genting dalam pelayaran ni. Kapal makin sarat dengan air, nak tenggelam. Seri Tribuana dan anak-anak kapalnya terpaksa buat pilihan yang mustahil untuk selamatkan diri. Dalam keadaan panik tu, mereka mula buang semua benda. Mula-mula kargo biasa, campak ke laut, tapi tak cukup, kapal masih berat. Lepas tu mereka terpaksa korbankan harta yang paling bernilai. Pinggan mangkuk emas, bekas-bekas perak, semua kemewahan istana. Satu persatu dicampak ke dalam laut yang bergelora. Tapi sedihnya semua tu sia-sia. Kapal tu masih juga nak karam. Di tengah-tengah kekalutan tu, seorang menteri bernama Bupala tiba-tiba bersuara. Dia bagi satu pandangan yang pelik tapi mengubah segalanya. Dia kata, punca masalah ni semua bukan sebab berat kapal, tapi puncanya ada pada mahkota yang Seri Tribuana pakai. Sesuatu yang gaib. Mahkota ni bukan sekadar perhiasan biasa. Mahkota kudrat ni adalah simbol kedaulatan, simbol kuasa suci seorang raja. Kalau buang ke laut, ia bukan saja bermakna dia lepaskan hak dia untuk memerintah. Ia satu pengorbanan yang amat-amat besar, melepaskan masa lalu untuk masa depan yang tak pasti. Dan apa yang jadi lepas tu memang luar biasa. Saat mahkota tu menyentuh permukaan air, serta-merta keajaiban berlaku. Ribut terus berhenti, laut yang tadinya bergelora macam nak kiamat, tiba-tiba jadi tenang setenaknya. Teks asal tu gambarkan dengan sangat cantik, tenang seperti air di dalam balang. Pengorbanan tu nampaknya dah diterima oleh lautan. Okey, mereka dah selamat daripada ujian di laut. Seri Tribuana dan pengikutnya akhirnya jejakkan kaki di pantai Temasek. Tapi, pengembaraan mereka belum tamat lagi. Dekat darat ada satu lagi pertemuan yang luar biasa sedang menanti. Lepas mendarat, baginda pun mula berjalan-jalan meneroka pulau tu. Dikatakan tanahnya terlalu molek. Tengah baginda berehat, tiba-tiba muncul seekor haiwan yang tak pernah dilihat seumur hidup. Ia melintas laju di depan mereka dan kemudian hilang begitu saja. Jadi, apa sebenarnya yang mereka nampak? Teks asal bagi gambaran yang sangat terperinci. Badannya warna merah menyala. Kepala dia pula warna gelap kehitam-hitaman dan dada dia putih. Saiznya lebih besar sikit dari kambing jantan. Cara ia bergerak pun pantas, nampak sangat gagah perkasa. Perincian ni penting. Ia tunjukkan yang binatang yang Seri Tribuana nampak ni kemungkinan besar bukanlah singa macam yang kita kenal sekarang. Rupa dia sangat unik. Ini lebih kepada sesuatu yang bersifat legenda, satu petanda agung, bukan sekadar haiwan liar biasa. Jadi, macam mana mereka kenal pasti haiwan ni? Bukan melalui buku zoologi, tapi melalui cerita orang-orang tua. Salah seorang penasihat, Demang Lebar Daun, teringat yang datuk nenek dia dulu pernah cerita tentang makhluk dengan rupa macam ni dan mereka panggilnya singa. Ini lagi menguatkan kepercayaan yang haiwan tu memang satu petanda.
Baiklah, kita dah sampai ke babak terakhir. Jom kita lihat macam mana pertemuan dengan haiwan misteri ni membawa kepada penubuhan sebuah kerajaan baru. Penampakan singa ni rupa-rupanya menjadi pencetus kepada satu keputusan yang paling penting dalam sejarah rantau kita. Bagi Sri Tribuana, kemunculan haiwan gagah ni adalah satu petanda yang sangat baik, simbol kekuatan dan tuah. Terus baginda isytiharkan, tempat ni memang sesuai kita jadikan negeri. Dan sebagai penghormatan kepada haiwan itu, baginda putuskan untuk menamakan semula Temasek daripada perkataan Sanskrit singa dan pura. Maka lahirlah nama Singapura yang bermaksud kota singa. Pengisytiharan tu bukan cakap kosong, terus kerja jalan. Utusan dihantar ke Bintan untuk panggil orang ramai, bawa gajah dan kuda. Tak lama lepas tu, bantuan pun sampai dan pembinaan pun bermula. Sebuah kota yang hebat dibina, lengkap dengan kubu pertahanan, istana dan juga pasar. Dan sebagai kemuncaknya, Sri Tribuana pun ditabalkan secara rasmi sebagai Raja pertama Singapura. Hasilnya memang mengagumkan. Teks kuno melukiskan gambaran sebuah kota yang sangat makmur dan luas. Singapura bukan lagi sekadar pulau terpencil, tapi dah jadi sebuah pusat kerajaan yang sibuk di mana rumah penduduknya terbentang luas, satu tanda kejayaan dan kemakmuran. Jadi, kita kembali kepada persoalan asal kita. Kisah pengasasan Singapura ni adalah satu adunan yang menarik antara pengembaraan, kepercayaan gaib dan mitos. Ia buat kita terfikirkan, adakah kekuatan sesebuah negara tu terletak pada fakta sejarah semata-mata ataupun pada kekuatan cerita yang boleh menyatukan dan memberi inspirasi kepada rakyatnya?